Assalamualaikum, kami sedang bersahur pada hari ke-18 Ramadan. Selamat bersahur semua. Anak-anak Umi dah niat puasa belum? Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini wajib ke atasku kerana Allah. Bagus adik, kita mesti selalu menolong Umi di dapur. Terima kasih abang, buangkan sampah. Assalamualaikum semua, hari ini Ramadan hari ke-18. Saya dan adik saya main skuter dulu di halaman rumah sebelum belajar hadis dengan ayah. Pagi macam ni seronok juga main skuter dengan adik saya. Nampaknya adik saya semakin laju hari ini. Baiklah, cukup main sekejap. Lepas ni saya dan adik saya akan masuk rumah. Ya abang, sekarang kami nak masuk rumah untuk belajar sirah Nabi dengan ayah. Hari ni ayah ajar tentang perang Badar. Ayah kata ada malaikat yang membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Ini ingatkan kita bahawa sikit tak semestinya kalah kalau beriman dan bertakwa. Ramadan ini mari kita banyakkan ibadah dan buat kebaikan. Terima kasih kerana tengok vlog Ramadan hari ini. Jumpa lagi esok.